First kali korang buka dulu skru ni. Ada dua, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Lepas tu korang tanggalkan lampu depan ni. Macam ni Lepas tu dekat dalam ni ada dua skru untuk meter. Meter total ada 3 skru dekat luar ni ada satu. Lepas tu jangan lupa cabut kabel speedometer ni, sebab nanti meter tak boleh nak tanggal. Lepas tu cabut je meter ni, keluarkan daripada cover body ni. Dekat bawah ni ada banyak mentol ni, tapak mentol ni. Korang cabut yang mana korang nak tukar. Ok, macam aku tukar yang main lah, mentol ni Kalau tengok dekat sini, dia punya mentol pun dah terbakar dah tu warna. Ok, aku pakai jenis LED. Cara pasang dia cucuk je ikut dia punya tapak. Sebelum pasang balik, try dululah, tengok function tak function. Ok, sekarang LED pun hidup. Lepas tu masukkan balik dekat dalam meter. Untuk lampu meter, lampu main dia ada dua, sebelah kiri satu, sebelah kanan satu. Kalau kau tengok dekat sini, mentol dia pun dah hitam, dah terbakar dah. Memang tak menyala. Alang-alang aku nak tukar mentol, aku tukarlah colour sekali. Sebab selalu tengok colour orange je, boring kan. Tukarlah colour. Lepas tu masukkan balik meter, pasang balik skru. Macam mana korang buka tadi, macam tu lah korang pasang balik. Lepas tu masukkan lampu depan, skru sebelah kiri, skru sebelah kanan. Jangan lupa pasang balik kabel speedometer ni, nanti meter tak gerak. Bila dah siap semua, kita try tengok lampu ni menyala tak menyala. Ok, menyala. Ok, itu sajalah perkongsian aku untuk kali ni. Jangan lupa like, share and subscribe. Terima kasih.